Apa kong kawan asyik belanja je kita, tapi kita tak pernah pun belanja kawan. Atas sebab kita sayang kedekut duit. Molek beraka perangai lagu ni. Kita kena dalam bab buat amal akhirat, kita rebut. Fastabiqul khairat, rebutlah amal kebajikan. Maknanya kalau belanja orang, itu amal soleh. Biar kita semua rebut. Faham lagi? Sahabat Nabi kalau hal dunia, dia uya orang lain dulu. Tapi hal akhirat, dia nak dia dulu. Berebut nak bang, berebut semayang, berebut sopama, berebut sedekah, berebut nak perang. Kalau hal akhirat. Dah. Jadi siapa yang memang dia bakhil, memang dia kedekut, dia ada harta dan dia sayang nak belanja orang, orang ini tidak ada kebajikan. Harta yang dia kedekut itu tak ada faedah pun. Bahkan dia jauh daripada Allah. Nabi kata al-bakhilu ba'idu minallah wa ba'idu minan nas wa ba'idu minal jannah wa qaribu ilan nar. Orang yang kedekut jauh daripada Tuhan, jauh daripada manusia, jauh daripada syurga, dekat dengan api neraka. Nampak? Kita kena ajar pemurah. Tubik pada sejik ketai ni pagi mayang subuh, pergi kedai roti canai, makan 4 orang semeja, 1 imam, 1 masjid, biar kita seorang bayar. Kira. Kira seorang ke semua. Setiap meja bah. 27 riyal. Bayar piti. Bang, beribu piti kita dalam bank. Betul tak? Kira apa? Takat kedai kopi ketai, bukan hotel tu, conde. Makan pagi 300 riyal. Tak, kapung belanja tengah hari 4 orang belanja. Kita pergi kedai makan roti payang, makan laksa, tengok ada orang kerja bandar orang, aku siapa? Nu peluh jeruk 4 orang. Nu meja aku siapa? Saya bayar. Tu polis trafik baru sudah dijaga orang tengah jalan merah muka, lu minum air. Saya bayar meja tu. Faham lagi? Seorang laki-laki datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, ayyul amali fil islami khair. Cuba sebut satu amalan dalam Islam hak molek. Nabi kata tut'imut ta'am. Wa fi riwayatin ifshus salam wa tut'imut ta'am. Mu belanja orang makan. Pendek Nabi jawab, belanja orang makan. Jadi ulama jawab, kita belanja orang makan kedai, kita belanja orang makan masjid, kita hantar makanan ke masjid, kita pergi ke masjid suruh makanan, kita bagi ke orang, biar makanan makan di rumah. Semua tu tut'imut ta'am, kita mengamalkan amalan terbaik di dalam Islam. Tahu tak? Orang jenis bergaluh ni, kalau makan ramai-ramai memang tidak ayah. Tanya orang mari kira, dia main telefon. Bila bayar dah. Oh, dia buat kejut datang. Asal bayar dia buat kejut ke jual. Aku rasa nak jack atas muka. Nampak tak? Perangai gitu, perangai huduh je panggil. Dah, jangan. Kita kaat rezeki. Nak murah rezeki, murah tangan. Faham? Tak usah kata mu belanja tu imam tu bila tu siap belanja tu guru belanja orang Islam. No, we minum air anjing. Allah pun dosa berzina. Melacurkan diri. Seorang perempuan Bani Israel beriman dengan Nabi Musa yang kita tahu tak, tapi dia ni jahat. Kerja pelacur. Pelacur ni bukan berzina, berzina 2-3 kali semua hidup. Pelacur ni pagi petang siang malam cari pitih, jual buat tubuh dia, berzina dengan orang. Betul tak? Dia pergi di satu telaga, dia tengok seekor anjing sangat dahaga. Terjelai lidahnya sampai menjilat-jilat tanah, tak ada benda kering-kering. Dia pun siang tengok, nak cedok air, tak siapa. Ambil kasut, tak siapa juga, ambil selendang, sambung, cedok air, pergi minumkan anjing. Nabi cerita dengan sebab dia rasa kasihan pada anjing itu, Allah ampunkan dosanya berzina selama ni. Tu minumkan anjing, natang kotor, natang najis. Tak? Ni kita belanja orang manusia. Tak, lebih lagi lah. Jangan kedekut. Oh, uduh perangai kedekut. Tak? Uduh perangai. Muka dah lah uduh.